apa jenis suami ni yang jenis tak reti pujuk pasangan. Sampaikan kita tidur, esok bangun terus mental breakdown sebab suami tak reti pujuk. Orang lelaki sebenarnya dia emotional intelligence bukan tak ada. Ada. Perempuan dia punya emotional intelligence lain. Sebab kita kan fokus pada emosi. Orang lelaki ni emosi dia berbeza. Dia tak tahu pun kita merajuk. Kecuali kita pun dah start bagi tahu. Saya tengah merajuk ni. Kita kena berhati-hatilah bila kita kata saya kena mental abuse. Akibat daripada suami tak faham emosi saya. Adakah awak sendiri signal tak kepada suami cara yang betul untuk suami faham emosi awak sekarang? Dan awak pun kena adapt lah dengan sikap dan karakter suami. Adalah biasa untuk lelaki kita ni. Kita tahu pun kita tengah merajuk. Sebab cara dia merajuk kan berbeza. Satu, kalau keadaan macam ni baru setahun dua kahwin dah kata mental abuse, berat. Sebab sebenarnya cara masing-masing menjaga kesihatan mental bergantung pada fitrah. Itu yang kita kata mesti adapt each other. Dalam proses ta'aruf tu kena belajar benda tu. Selalunya orang ni sampai fasa pertama je introduction, tapi terus kata yang dia tu betul-betul faham ta'aruf. Tapi sebenarnya fasa yang kedua tu yang penting, iaitu adaptation. Awak boleh terima, dia boleh terima awak. Lepas tu macam mana awak nak adapt dengan keluarga masing-masing, perangai masing-masing. Itu yang menyebabkan ta'aruf tu lebih mendalam, dan apabila berkahwin lebih mudah orang kata nak urus emosi, fizikal dan lain-lain. Nak belajar lagi tak tentang perkara ni? Klik link segera kat bio, webinar eksklusif Talk Rahsia Ta'aruf Berjaya.